kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan review Bobo Boy musim 3. Yeah! Enjoy! Okey, saya sudah tengok Bobo Boy musim 3 episod 12 dan episod kali ni memang rasa padat gila dengan drama dan konflik emosi, terutamanya antara Bobo Boy dan Adudu. Rasa bersalah, marah, sedih, dendam, semua ada. Tapi dalam masa yang sama diselitkan juga lawak dari Papa Zola yang memang tak pernah gagal nak buat kita gelak. Kekuatan paling jelas dalam episod ini adalah perkembangan watak Adudu. Daripada sedih tengok ibunya kepada marah dan hendak balas dendam, tapi dalam masa yang sama dia masih ada sisi anak yang sayang pada ibunya. Jalan cerita juga pandai guna elemen suspense, dan kemunculan robot Pango di akhir episod itu berjaya bangkitkan rasa hendak tahu apa jadi lepas tu. Cuma kelemahan ketara dari segi penceritaan ialah pacing cerita yang agak serabut. Banyak sangat benda yang berlaku dalam satu episod. Daripada drama emosi, lawak sekolah, ujian mengejut, konflik pelajar sampai kemunculan robot Pango. Beberapa babak pun rasa tergesa-gesa. Macam adegan dengan Bagogo dan kad kredit kejahatan itu sangat penting, tapi diberi masa yang sangat singkat. Bahagian kad kredit ni pun rasa macam terlalu convenient untuk Adudu. Bahagian kad kredit ni sejujurnya boleh buat banyak lagi development untuk Adudu dapatkan dia. Lagi satu, ada part lawak yang agak mengganggu mood serius, terutama masa sekolah tengah diserang tapi murid-murid masih terkandas sebab ujian belum habis. Dia buat babak lawak tu jadi kurang lawak dekat situ. Dari segi visual dan animasi masih konsisten dengan kualiti monster yang mantap. Adegan penuh emosi seperti pelukan Adudu dengan Jaja Bear memang berjaya sampaikan rasa sayu itu, walaupun kita tengok dalam bentuk animasi. Tapi highlight visual dalam episod ini pastilah kemunculan robot Pango. Reka bentuk robot tenggiling dengan elemen beg duit dan simbol dolar sangat kreatif dan kelakar dalam masa yang sama. Animasi transformasi pun smooth dan menarik. Kesimpulannya, episod kali ni boleh tahan lah. Rating saya personally untuk episod kali ni adalah 4 out of 10. Memang dari segi susunan cerita, pacing dia agak semak dan ada beberapa babak penting yang kurang diberikan ruang untuk berkembang. Lepas tu, babak yang saya paling geram adalah apabila semua orang salahkan Bobo Boy apabila Adudu jadi jahat balik. Padahal bukan salah Bobo Boy. Saya memang geram bila tengok babak ni kerana karakter yang kuat seperti Bobo Boy kena bully dengan rakan-rakan di sekeliling dia. Harapnya next episode dapat deliver lebih banyak aksi dan penceritaan yang lebih kemas. Itu saja daripada saya. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.